ni, last time lah. Kami tolong. Belakang tu, sokong belakang. Bukan macam biasa nampak ni. Budak mana mari? Geng puyah sokong aku ini. Selamat. Welcome to Peak Podium. Sekarang ni kita ada dekat Padang Awam, kau tahu? Apa tujuan aku kat sini? Kau tengok. OOTD aku gini. Seluar kerja bengkel, baju kerja bengkel juga kesancak tak hilang lagi. Tengok orang ramai. Tu, drone berterbangan, Bye bye, drone. Bye bye. Jadi hari ni kita main bola kau tahu. Sepak padang, sepak penalti. Sepak penalti dengan geng-geng kampung. Kau tengok kasut aku. Ini aku ni datang sini tadi mula-mula dia nak game melawat nak kita tengok, bukan melawat. Baru balik pada bengkel, aku balik pukul 7 tadi. Aku tengok orang ramai. Aku datang singgah. Rupanya hari ni ada sepak penalti. Jadi aku pun lepak kejap. Kebetulan orang kampung aku tak cukup geng tu. Seorang tak cukup. Pik nak brother ni tanya aku ni Isyam lah kampung aku ni Isyam ni. Dia tanya aku Pik, kau nak main tak? Ubah nama. Boleh Isyam? Boleh. Kita orang kampung-kampung. Aku ubah nama. Kasut dia taja khas. Oleh Syafiq Ketam. Mana Syafiq Ketam? Ni, Syafiq Ketam. Kat sini Syafiq Ketam. Ni. Insert muka Syafiq Ketam. Yang ni aku lepas buat sepakan free kick, bukan free kick. Penalti aku yang sulung dan alhamdulillah gol dan juga itu masa yang berdesain pemain-pemain kita lah. Orang lain datang semua ada baju kau tahu. Ada dia punya jersey dia. Aku datang pogel dengan seluar kerja, baju kerja, muka pun tak mandi, pergi sepak penalti, pergi mampus. Yang penting kita support event kat kampung kita. Jadi kat kampung aku ni, Padang ni Padang baru. Akhirnya Urustia ni buat untuk sukan rakyat, sukan kampung, ada sepak penalti. Jadi kita support lah kan. Kebetulan pula ada kosong. Boleh lah kita join. Muka kalau pedas minta maaf bang. Sebab kita panas bang. Matahari bang. Kita panas sekarang ni bang. Tapi tak apa. Kita gedahkan juga. Tak ada apa-apa. Aku memang tak ada apa-apa. Lantak apa yang jadi. So, enjoy lah dengan video orang khabar. Video sukan rakyat. Sukan orang kampung. Kau layan je. Daripada tak ada video betul. So, jom mari. Tengok dulu. Dia orang buat penalti macam mana. Jom. Macam ni je sukan dia. Tak adalah gempok mana pun sukan dia besar. Sukan kampung. Sukan kampung. Sukan kampung. Oh. Bang, boleh bang. Boleh. Syadak. Mantap Syadak. Syadak ni antara orang cakap pelapis jengka lah Syadak ni kan. Ni. Mana? Nampak ni muka-muka pelapis ni. Tengok ni. Macam gini ni. Macam lipat ke ramai. Relax je. Dah. Tu relax sangat dah. Aduh, kau relax sangat tu dah. Sabar tak? Cepat dah. Tak. Sabar tak? Saya lah cakap abang tak. Sabar apa? Boleh tak? Memang. Tak elok. Siapa? Tengok orang pakai baju semua komplit. Ada orang bawa jersey masing-masing. Awak dah sini lagi bandar? Oh. Tapi awak paling rare. Ki tak tinggal. Tak tinggal. Peluh dah juga. Tapi kan, dia ada syarat dia nak main benda ni kan. Dia ada syarat dia. Dia tetapkan beberapa syarat tadi. Mana kata kita punya siapa tu? Nama? Yang pakai baju orang ni? Orang panggil benda? Ref. Kita punya ref tu bukan ref biasa-biasa tak? Betul. Ref ni FIFA. Ref FIFA. Ref FIFA. Oh, kau lagi cong dengan aku ni. Jangan ref FIFA, ref ref dia ref makna kata ref ni ada nama ref yang cakap tadi dia ada beberapa undang-undang dia. Yang pertama jangan acoh. Yang kedua dah lari tak boleh patah balik. Dah lari lagi terus. Narkotik lagi. Narkotik je lagi. Itulah dia punya syarat dia, jangan acoh. Jangan gaduh dan juga relax je. Mana wawancara lagi? Aiding. Awak sepak dah lagi? Awak sepak dah lagi? Tak lagi? Jai. 3 game lagi. 3 game lagi tak apa.
Tak apa. Itulah dia punya undang-undang dia abang tu cakap kat aku dia. Aku ni pun spontan. Tak apa jadi hari ni. Yang penting sekarang ni kita tengok. Aku ni memang kaki bangku lah senang cerita kasut pembinaan kasut orang. Tapi gol tadi kan? Tapi Mak Peh, keeper. Aku cakap Mak Peh. Aku pergi ke sungai. Dia lepas bola aku tu. Mantap. Dia lepas bola aku. Oh. Kita tengok lagi geng-geng kau bawa geng jengka lah senang cerita. Yang ni tapi ni bukan tertutup tau. Yang ni terbuka jengka. Ikutlah siapa yang nak masuk. Tak kira golongan usia. Main je. Mana terbuka. Hari ni aku wakil daripada Pondok Pusat. Tapi ramai geng Pondok Pusat ni. Oh, panas-panas jangan duduk lama-lama kan. Isu habis energi untuk kita sepak penalti yang kedua. Yang pertama aku dah lulus. Ada video. Rasmiah kan. Ni aku cakap Datuk. Ni baju dia rasmiah kan. Buka semua Ustaz. Buka semua Ustaz. Bisa. Lagi betul. Dah. Kiper dah. Allah. Kasut pulak buka. Tak apa. Kita tengok macam mana orang cakap penyepokan daripada pembuka bicara kita punya event hari ni. Pizza je le tak. Awak kami biasa awak alang dia buat gol Pizza. Jangan alang dah. Okey. Kau yang dia. Mana? Video saya awak yang bergempak Pizza. Jadi kuda dia pula ni. Jadi kuda dia. Jadi kuda dia pula ni. Suka. Tiba Pizza pula. Kumon. Oh gini. Orang kata ni dia punya orang kata action. Dia punya gaya kena ada. Kok angan. Tahu. Sketcher apa? Tengok go tak go ni. Biasa orang tu ni, kan macam biasa. Begitu lah gaya-gaya dia kan. Ada gaya tu ada kan. Dia punya gaya tu ada sebab cara dia dapat dia macam ni. Ada gaya tu. Tapi kasut dia masalah. Kalau kasut dia pakai kasut jago tadi. Jalan. Mak, Datuk dah rasmi dah kita punya majlis dan juga JPJ ke polis semua tak kacau dah ni. Kita dah boleh main secara bebas. Green light daripada Datuk kau nak Superman ke nak benda boleh hari ni. Pukat tak ada, boleh nak Superman dah semua boleh. Jangan risau. Sebab kita punya majlis sudah pun di benda apa panggil? Diiktiraf. SSM, KJB. Daripada Datuk. KJB. Angkatan 3. SBRJ. Semua dah luluh. Artinya kita boleh teruskan kita bersukan. Jangan risau dan jangan takut lagi. Sekarang ni lepas pada perasmian tadi, geng Pizza pula. Geng Pizza, nama geng kau apa? Tonjol FC akan bertemu dengan Red Cat. Nama bebas, ikut kau lah. Kau nak ubah nama apa? Asalkan mematuhi syariat. Betul meh? Amel tu bukan biasa-biasa tu. Ustaz tu. Main-main dengan Ustaz Amel. Jangan main dengan Ustaz Amel. Hari ni hantar anak buah ke hari ni. Biar apa? Kita punya cuaca pun tak ada panas sangat sekarang ni. Boleh main, boleh duduk lagi tengok-tengok ni. Lagipun memandangkan sekarang ni pukul 11 lebih. Boleh lagi. Dia tidak merik sangat, dia tak merik lagi.
Cakap pula. Cakap bawa sepak dah. Orang kita ni. Oh, ada. Wih, Dah. keeper tu boleh tengok dulu. Allah akbar dah. Orang kita ni. Tak apa. Adab tak dengar dah. Adab tak dengar. Tapi minta lah. Minta lah yang ni pun boleh save. Kan? Kakak dia tapi kakak yang pebisa dia ni aku tahu kenal dia ni. Bisa dia ni. Zah. Beli bow on. Oh gitu je sukan dia. Sepak. Hanya penting kau sepak. Sepak nak kena masuk gol. Okay meh. Come on meh. Come on. Dua beradik daripada Jalan Mulia. Jalan Mulia. Fui, seluar lipat yo. Jadi perut tu, ganggu. Bola ni. Oh, lawan meh. Bersahaja, saya pakai bersahaja daripada Amir. Fuh. Saya pakai bersahaja Nampak macam nak tak nak sepak meh. Malah. Tak ada mood ah. Aduh, kau ni baru 2 kali sepak. Come on. Cantik lah. Fuh, gila Fizzah save lah. Zah, save Zah. Mantap Zah. Oh, geng Fizzah pandai ganggu pula. Mana kata kita punya video ni berkenaan dengan penyepakan bola saja. Tak ada main karen tak ada. So, engkau tadi menang kalah sepak mati kau. Dia sama dengan aku ke? Geng-geng ni satu kata tak aku dia punya orang panggil ni meh. Aku kata tak Pengurus. Aku kata tak pengurus pasukan dia orang kan. 1 2 3 4 seorang lagi. 5. Oi! Oh, Ma. Ma. Mana kasut? Ya, gitu lah. Mu geng apa? Ada? Apa. Jadi 5 orang. 1 2 3 4 5. Dia orang game pertama juga tapi dia belah A, aku belah B. Jadi aku akan bertemu ke geng-geng ni. Habis kita relax ya. Kita jumpa sekejap lagi di segmen yang seterusnya. Saya pakai penalti yang kedua. Sepak bawah. Ada video bawah. Bos, ada video bawah. Relax ah. Aku bagi dia. Tak borak sebelum sepak tak borak. Tunggu jumpa dengan aku sekejap lagi. Ni kaki ni macam bukti kan sekejap lagi kasut merah ni. Tunggu. Badan ada bukti, ada rakaman. Saja ni 17 Pro Max bro. Satu tera bogat penuh video. Apa nama geng kita? 90 FT. 90 FT, 90 kaki. Kan? FT? 90 90 FT. Begitu. 90 kaki tak apa. Kita tengok kita punya whiteboard tu. Nama kita ada kat mana sekarang ni. Nak tunjuk kat korang. Sukan kampung kan? Mana nama aku? Ni nampak grup A 52. Aku rasa sini. Sebab tak ada aku lawan bukan sini, bukan. Ni. Ni grup aku ni 90 FT. Tadi aku lawan dengan XM. Aku tak tahu apa tajuk apa dia punya nama kan. Tapi 3-4 nampak sangat aku dalam 4 ni aku seorang ni buat gol ni. Ada gol aku ni. Apa kan dia berlawan aku tak tahu pergi kat mana duduk dia kan. Dia campur-campur tapi tak apa. Macam mana buat kita punya setiausaha? Nama saya ada kat sini setiausaha 90 kaki setiausaha. Saya pakai kabel bagi awak Tapi tak apa, kita tunggu lagi kat mana nama kita ni kan. Kalau ada dekat podium tu memang terbuktilah aku bukan kaki bangku. Ada orang kat video lah. Aku ambil hati. Pak, dia tulis dah, dia dalam rokok kau tengok ni keeper aku. Ini tak kita bahasa kau tahu. Dia ingat tengok panjang Rou macam tu, tak ada orang nak tegur dia.
nampak belakang dia akan mengokok. Dia mengokok juga. Tapi tak apa sebab dia save banyak bola. Dia jago. Tak apa, jangan marah dia. Tak apa, dia memang special lah hari ni. Jadi sekarang ni, Mat, kita orang kata kita boleh ambil masa sikit, kita boleh keluar kejap. Sebab sekarang ni bola tak cukup orang tu. Nasib baik lah KZF teguh ni. KZF teguh. Nasib baik KZF teguh ni, dia provide bola untuk kita. Jadi kita kena bola dulu. Pegang sepak bola dulu. Nak tunggu geng aku sepak lambat lagi. Dia sebab dia berpusing-pusing A, B, B, C, D, E. Aku game B. Game B jom kita ambil bola tu. Lagi sambung. Main rank gini. Oh, kamera. Alright. Satu sepakan. Cuba dia buat. Oh, cantik. Berjaya. Berjaya memperdayakan goalkeeper. Mantap bang. Woo. Oi. Cakap Bi, kita cakap Bi. Kita duk. Jangan Bi. Inilah kita tunggukan rembatan yang sangat kencang daripada berada ini. Final. Patut kita engkau tak ada. Bye. Wow. Walaupun gol kau tu biasa je. Tapi tak apa sebab gol. Biasa je tu. Jangan kali dapat. Elak tu. Tak kena galu. Elak dengar ketua pasukan apa benda. Reh bukan paksa pun. Rek muka baik. Pedah muka. Panas-panas jangan buat geram ah. Woi! Allah. Tak boleh gitu bahaya padang ni. Bahaya padang ni. Minta tolong KZA, KZA SBAJ. Boleh. Isukan kes ni padang ni KZA SBAJ. Sekarang comel. Usulkan molek kamah. Minta tolong KZA tu. Usul molek. Kawan nampak KZA ni. Tak nampak dah hak lain. Dah. ESP dah, ESP. ESP. La ilaha illallah. Baik pasti dah bertepok. Baik pasti dah. Bertepok kita baik pasti Tahu bang. Oh. Biar aku. Jangan sikit. Lepas lagi je. Lepas lagi dah. Tahu bang. Mencari 2 menang. Boleh. Tak apa, boleh.
Senang lah. Kita menang. Patut boleh menang. Game mana? Tahu? Game mana? Patut boleh menang. Patut tak nak pulak jumpa dengan aku geng-geng gini. Kau jumpa geng aku semua bersepak belaka. Ha? Play kau boleh main. Ni apa hal? Oh. Sedap. Aku rasa awak bertemu dengan dia lah. Mana? Awak bertemu dengan dia lah. Geng-geng ni sedap. Kan? Tapi dia grouping lagi. Grouping kat bawah tak ada dah fight pada kat kita tunggu kakak. Sebab fighter ke iaitu fight lah sikit. So mak perlawanan masih lagi rancak kau tahu sekarang ni. Mana tu makin ramai dah duduk dekat barricade belakang ni. Menyokong pasukan-pasukan masing-masing. Kiri kanan ke bawah masih lagi menendang. Kiri kanan masih lagi menendang. Jadi sekarang ni geng aku ni ada satu masalah besar kau tahu. Geng kita ada satu masalah besar. Yang masalah ni memang tak ada elak dah. Ketua pasukan kapten aku pun sendiri cakap 1000 tak apalah. 1000 tak lepas kau kita kau. 1000 tak lepas. Tahu lah kapten kap. Macam mana kap? Salahkan saya lah. Dah kap. Memang tak tahu nak jadi apa. Aduh. Sedap gelak main bogo. Aduh. Mari bawa pergi macam aku tadi 2 kali sepak 2 kali tak go. Nasib baik salah kena tu go. Gila. Yapi keeper. Oh, ni. Share. Oi, Jah. Kamu Jah. Bagi tengah ni, share. Jah. Jangan tekan petok lama-lama je. Malu kat elok je. Go. Balik mula. Tapi tak nampak. Senang je buat go tak. Bola semua selesai. Pelik aku. Ada orang benci geng kita ni. Game pertama ke main meletup. Semua gol pik seorang tak gol game pertama. Slow tak apa bagi tepi. Selu tu. Stop ke? Aduh, tengok belah ni sana. Kita keeper masih dak. Ni lawan kita. Semua ni dia. Oi, sedap. Keeper ni padu ni. Weh, pandai lah keeper ni. Setakat bola apa sangat ulur tangkap lagi keeper ni. Ulur dia pegang lagi. Bomber ni, bos. Ulur cekuk kepala gitu. Oh, sedap. Balik kalau kau keeper balik. Serius aku. Oh, keeper bomber ni, bos. Lain kali lah. Laju. Duka cerita lah, tak apa. Sekejap lagi kita bawa kau orang tengok dekat whiteboard tu. Dekat mana 90 FT punya kedudukan sekarang ni. Kita bawa ke whiteboard. Ini bergrouping. Weh, kau ingat main nampak tinggi ke? Meloncat kau ingat main nampak tinggi ke? Apa? Oh, tu tak nak bagi tiket urut 2. Mana boleh? Kena masuk dalam. 5-0, 5-0, 4-3 bawa band. Boleh apa lengkap lah datang. Oh, gila babi. 6 stek sial. Memang. Syok. Oh, tau. Geng kita tau.
Masak kau. Relax. Relax kau. Ha? Aku yang lah. Apa dia bawa? Aku yang lah. Santai. Cek, oi gila. Kalau jumpa dengan ustaz memang kalah ha. Ah 90. Apa? Ah 90. Belum lagi aku lah. Lawan kau. Okey okey tak apa tak apa. Ari Azuki tengok kaki gila memang kaki beduk ni kaki ni. Kaki memang kaki beduk ni. Gila betul lah abu bapau. Keeper. Weh. Tak gambar lagi ni weh kayak gitu. Lepas ni. Okey. 90 kawan 90. Aduh. Keeper. Tu keeper kawan tu dah Muin nombor 1 tu Muin tu. Dah. Geng dia tu. Awak lu. Ni. Ketua pasukan. 90. Oh ni gengku kan. Nampak? Gengku kata daripada veteran ada, hok muda ada, hok tua ada, hok budak-budak semua ada. Pip pakai kasut. Sabar. Tengok labu teh tu. Oi, tak good awak. Allah. Allah. Habis jengkol. Allah. Tak apa bang. Tak apa, lek. Lek. Ada benda. Muih tu. Abang tengok. Tepi dia tadi, kita tu tengah dia. Kuat suara keeper aku. Sapit. Sudahlah berdebok dah babi kan. Berdebok ke benda je bukannya. Oi. Piala dunia. Tak biasa. Berdebok. Ambil kiri kanan. Okey baik. Tonjol. Baik. Tahu nama macam nama grup aku. Tonjol. Sudahlah. Pi, aku tempoh nama kat final dah ni. Tak apa, boleh. Mui aku yakin kat Mui. Aku yakin kat Mui. Mui boleh buat. Baca sikit. Oh, pandai keeper. Baik keeper. Go, engkau lah harapan kau. Wah, moh. Go, tak apa. Kita jangan buat gol. Tak apa, betul. Kita bagi kosong. Betul. Berbol kau. Tak ada apa keeper kena save. Orang nak tahu lah. Ha. Oh, okey. Ini step aku. Aku dah bawa. Inilah orang dia. Inilah harapan kita. Tak ada orang lain dah ni. Tawat ayah Seti. Berani tak ayah Seti barang ni. Yang ni letak tengah-tengah kat lubang tu kenapa? Aku tak boleh bodoh. Dalam bagi tu main kau passing gitu. Weh, berpasir kasut. Oh weh, pasir timbul weh. Apa ni? Pasir. Apa ni? Tolong ah. Kalah dah geng aku. Melingkuk dah. Aku guguk pi. Tak boleh pi. Ramai sangat tengok ni. Siap betul. Kalah dah geng aku. Kosong kena satu. Kosong je lah. Mui buat kosong. Bagilah satu. Okey, kita tak nak gol lagi. Tak ada. Weh, tak ada gol. Oh, lu teruk. Keeper nombor 1 memang 1 dapat. Memang betul lah. Wow! Gila. 5 berbalas kosong. Malu bisa. Oh, teruk.
Oh, sengih Mak Pem. Menatang Mak Pem. Weh, sengih dia. Tu masalah bawa situ. Dia berlubang ke pasir macam tu je. Oh tu, orang repair dulu. Main sepok, makan tanah je awak dia. Patutlah berpasir dalam kaki. Settle kan ni weh. Keeper lawan keeper. Betul dah tu, betul. Gerah. Aduh. Geng aku tak seorang pun aku. Masalah. Seorang pun tak ada aku. Aduh hai. Naya Meg. Walau mak buruk muka. Memang kena blacklist. Tak Peh. Bukan. Kita kalau kita boleh main sebab kita nak support orang kampung, janganlah buat go. Betul. Kita Bagi semangat. macam aku, mus ni tahu aku boleh main. Betul. Takkan aku nak buat go. Relax je. Kita relax, santai. Apa kita doang? Santai je. Mana kalau kita tengok pada statistik yang game pertama, geng aku best je. Jauh beza ni. Geng kedua lepas Datuk datang, mana kata Datuk awak? Awak kalau boleh makan, awak jangan makan semua. Kita layan satu. Duduk dulu. Satu gol pun tak ada. Apa? Buruk muka. Teruk Tak nak apa nama? Tak. Kenapa? Padang. Tak nak lah. Berpasir ke suat aku? Setan. Main sebelah lagi berpasir. Beres tu. Sambung sekejap lagi. Mana kata? Pak, geng aku tengah meeting. Geng aku tengah meeting. Macam mana, Mai? Macam mana? Boleh menang tu lawan orang sendiri. Lepas ni kita buat bola. Tadi orang. Hei! Pancing. Tak apa. Ini kata-kata seorang juara ni pancing ni. Kok lah. Hui, mantap kau ni bisa. Kau tahu memang kau aku jadi keeper. Berapa lah abang? 3-0. Gila lah. Gempak dah geng-geng kau. 3-0. Keeper dia lah. Hak nyepok bengok lah. Menang. Ya. Apa? Perlawanan seterusnya bocor kanan bertemu Ligat FC. Lepas ni geng aku pula. Tengok macam mana geng aku main. Lepas ni aduh. Tadi dah mendapat kalah. Lepas ni geng aku pula. Dengan mata pun ada pasir ni. Bocor jaga. Berapa geng kita? Semua takut. Kosong? Tak apa. Tak apa. Panjang kita perjalanan. 3. Bismillah. Anaknya kita try lah. Kalau tak go jangan marah aku. Rezeki. Debor. Tak ada masalah. Hit. Boleh ada jangan protes Okey. Silakan Bi. Tak target dalam sana ni. Tak apa. Tak lepas juga. Tak lupa. Tak ada batis tu sampai sini tapi sini juga. Macam main takraw. Ke debol. Ni ke debol ni. 90 geng awet lah 90. Gila. Bang. Keeper tu memang tak takut bola bang. Tu ke. Abang bomber ni kan. Dia power kau tu. Tapi aku kena sepak ke kan? Aku tak yakin dengan dia ni. Oh! Wey, go! Mantap! Walaupun kita dah balik awal, Tak boleh lagi lah. tapi celebrate tu tak ada orang nak celebrate kita. Geng aku ni Mu'i. Oh. Cuik dah bola tu.
Ada chat lagi main bola. Itu pun nyari-nyari. Engkau pula. Aku awal pun tak go lah. Tak apa. Kita bukan nak go, kita nak support event. Go nombor 2. Kita tukar kita punya plan. Support event. Ayo cuit duit bola kau. Nampak tak ada mood tu. Bang, tepi sikit bang. Bang, tepi sikit bang. Yo, mula lu ah. Bang, tepi sikit bang. Oh. Mantap ah kau. Kau baru all out ke? Baru. Baru all out. Game pertama dengan game 4 ni baru. Okey, mantap. Baru 3 tak pandai. Tak apa kau. Kita dah nampak ni kita kat mana. Kita dah nampak dah. Jangan nak benda. Tepi. Allah. Berat kipas aku ni. Okey. Settle yang big. Betul. Aku Tonjol. Tonjol. Jangan lupa kamera. Kamera. Pergi dekat. Kebulang pula. Tonjol. Go, straight, go. Jangan baik aku buat. Betul. Lagi kuat tepi. 4 kali aku buat pasal pakai. 3 kali tak go. Sekali je go. Nasib baik video go ada. Video tak go tu tak apalah. Jangan ikut orang kan. Ada bukti. Tapi tak apa kan. Kita walaupun macam mana pun, go ke tak go ke, kita memang dah tak lepas sebenarnya. Kan? Jadi kita sekarang ni kita support event je, kau pula pergi. Tengok sikit kita punya ball captain. Come on, Cap. Pakai rocker bawah gini main bola gila babi. Come on, Cap. Harapan terakhir, Cap. Wow. Boleh pun. Patut daripada tadi, bodoh. Bodoh, Cap. Ayo, tak apa. Kita. Sponsor nanti. You know, Cap. Ha? Go, aku tak go. Tapi tak apalah, aku pelengkap je. Aku kan suruh mancing boleh lah, bang. Suruh sepak bola mana boleh, bang. Musuh. Ambil video yang contoh sok ah. Sebab aku nak ambil sikit video tu. Mana drone kau? Oh. Sok, sini sok. Pada sini sok. Awak tadi dah untuk. Sok, pada sini sok. Sok, pada sini sok. Main dekat sikit sok. Dekat sikit. Nampak lah tu. Dekat sikit. Yeah. Kau Mak. Video aku tak ada kat final. Tapi sekurang-kurangnya video kita ada dengan orang kampung kita. So lihat je lah apa yang ada kat depan ni. Lihat apa yang ada dalam video ni. So Majulah untuk negara. fly terus tu. Dah. Di sini dulu boleh. Tim kami ni daripada 90 FT menang straight dengan menyaringkan gol 4-1. Satu kita orang lah. Jadi kita so kita jumpa lain-lain kali ke jap lagi ke kalau ada lagi sepak lagi lah. Ada setakat ni je. Dah tak lagi dah. Kalah straight. Tapi minta maaf agak. Tolonglah. Minta maaf juga dekat geng-geng ni. Aku pelengkap je. So kita cuba lain hari. Bukannya tujuan kita. Era kasih terakhir. Benar. Betul, apa? Apa dia? Bisa. Dia terlibat bagus ah. Aduh. Teruk. Oh. Mata pun dah berpasir ni. Kak tunggu sampai final tak tahu pukul berapa aku kat sini kan. Tengok dulu macam mana kata kalau geng-geng ni kan baru relax tu, apa semua relax. Kalau tak relax kan kita balik. Tapi itulah. Ini baru grouping. Grouping pun dah tak lepas. Jom kita pergi kat whiteboard ya. Kita tengok kat whiteboard. Pik, tegangkan kat whiteboard Pik kejap. Aku tak tahu nak cerita macam mana kat whiteboard kan. Sebabnya aku berapa jaringan. Ya betul, ya semua tu betul. kita ambil kira. Ya betul Pik. Waktu untuk- kita nak tengok ni kakang. untuk Tapi menentukan lagu ni kuat kita- sangat ni, copyright lagu ni. Aduh, tak kena gini lagu ni. Tak boleh. Apa kita pergi je kat whiteboard Kita tengok kat whiteboard ni angka kita punya jadual. Aku grup mana apa semua sampai tahap tu je. Oh, this was the last night.
Dah ni nampak. Oh, aku kat grup C sekarang ni, Bik. Okey, ni lah tim. Tim aku ni, Bik. Tim kita. Tim kita. Patut tim ni boleh pergi jauh sebenarnya, Bik. Bila rezeki. Bukan, Bik. Betul rezeki. Jangan nafikan rezeki. Kalau kan tim ni boleh pergi jauh ni. Tapi sebabkan khabar kaki ni yang menyepok. Tak ada. Jadinya benda tu akan jadi Sama dengan titik. kaki ni sekali. Jadi titik yang terakhir. Jadinya, Bik. Game pertama, 3 mata. 3 mata penuh. Penuh. 3 mata penuh. Game kedua, Kosong mata. 3 kosong jadi. berbalas kosong. Game ketiga, 3 berbalas kosong. Game keempat, 5-3. Ada Jadi lah just gol. ada gol tapi kita tetap tak boleh nak kayuh ke stage seterusnya. Dan juga 90 FT menarik diri. Cukup sampai di sini. Kita tutup cerita 90 FT. Dan juga kita tengoklah game pizza. Sebab game pizza boleh pergi jauh. Tapi steady KZH. KZH steady KZH. Weh mah, KZH. Ni salah orang kedua tali baru. Tali baru. Patut ke dia? Aku kena tempat dia lah. Aku kena tempat dia lah. Teruk mah. Tapi tak apa lah. Ni tukang undi kita. Tekan undi. Macam mana dia undi ni? Kau nak nombor apa? Tak ada. Undi tak ada. Nak nombor 1. Dah tahu kaki aku. Dah kita ajar nombor 1. Tapi tak apa. Lepas ni kalau ada kita berdatangi sebab permainan orang kampung-kampung. Orang kata best. Jangan-jarang lah boleh lepak ramai-ramai macam ni kan. Ada yang kenal, ada yang tak kenal, lebih kurang gitulah. Tapi tak apa. Kita spin lagi video ni. Apa-apa yang best lagi ada kan. Yang tak best, kita tak best. Yang best, kita best. Sama-sama best. So, lancar! Apa ni? Mantap. Nampak geng-geng urus dia. Geng-geng urus dia nampak. Baju geng-geng dia memang kroni lah. Collar biru ni. Sial lah. Big squad mana besar. Memang sial lah. Homat mana kata walaupun aku dah boleh balik awal tapi aku support sampai habis event. Ini separuh akhir. Mana kata perlawanan separuh akhir. Geng-geng pizza. Siap libur kawal tu. Siap libur kawal. Sebab malam ni kita ada game kat Datuk. Tapi sebelum tu kita pergi sini dulu. Kita layan khabar Sukan Rakyat. Ni. Punca. Benda lah wakil jelek Ambil mula-mula. Tiang. Boleh. Come on, separuh akhir. Bukti game jalan mulia tak kosong. Kau lak kau ni kau tahu lak. Lak ke bawah benda? Tak ada, bukan kau lak Kita gerak meh. keeper ni pandai baca Jaga. Alah Ami. Depan lah Mi. Kau dah biasa dah makan champion Mi. Ni esok kedai Fendi nak makan benda. Ya, keeper aku sampai. Come on, separuh akhir besar. Separuh akhir lah. Oh ye. Kau cepat aku bersokong dah. Weh, ini pertemuan antara dua keeper sebenarnya ni. Dua keeper macam mana? Keeper yang menentukan insya-Allah. Ya. Okay. Baik. Kau baik meh. Yang tak baik seorang lagi tu meh. Seorang lagi tu aku tak yakin mana meh ni. Ni aku tak yakin ni. Nampak keeper tu. Sikit lagi. Weh, sedap keeper ni punya. Oh, hari. Orang mana keeper ni? Weh, orang Tijai. Keeper memang ada nama, mana boleh. Tapi tak apa, bukan pada nama. Dia bukan pada nama, benda atas lak. Tengok macam kau. Walaupun kau support tak good tapi kau lak. Okey Mi, atas palang Mi. Ada Mi, atas palang ni. Atas palang ni Mi. Abang Zain. Baik Ami. Bagagak palang ni. Kemana dah? Jangan tiru dia dah. Kau jangan tiru dia. Dia palang masuk. Baju sama. Baju sama ni geng. Ini sabotaj. Geng ni. Steady ni. Dam, separuh akhir dah. Satu langkah lagi menuju ke final. Dam.
Dam, betul tak Dam? Dam, betul? Betul? Bukan, engkau daripada game pertama tuju belah situ ke? Orang dapat baca dah tak tika. Engkau situ je kau tuju. Bin, atas, bin. Bin atas, bin. Okey, aku dah nampak dah. Aku dah nampak dekat mana titik notang kau orang. Cakap besar lagi, man. Cakap besar lagi, man. Oh, orang buta pun ni. Oi, gila keeper ni. Keeper ni kena ban apa ni Keeper ni tak boleh main. Keeper ni sedap. Ha? Boleh masuk bola. Bilal, aku percaya kau Bilal. Si. Come on, si, diam. Sekali. Come on lah. Oh. Reflect lambat Hafiz hari ni. Sabar. Lambat Hafiz reflect. Mungkin panas kot. Bukti kejap, budak-budak koji. Gol semua kau je Ui, gempak duk. Kalau gol semua ni memang gempak duk. Punca lah kau ni ada. Kita ada lagi. Habis. Beli bau. Aku tanya kau Bilal. Bilal. Bilal dah bawa. Lah ni. Bertahan ke tengah panas ni kan. Sedap ke lah. Rasa dia. Betul lah Bilal. Bedah. Bodoh je lah. Sebab ialah kita dah. Weh. Sampai kita tunggu final pula kan, tengok game mana kalau duduk tengah panas ni mungkin demam aku ni. Kita duduk balik Pokemon, relax santai Pokemon. Salam tu cium pipi semua. Pastikan semuanya khabar tu tak bergaduh. Ya tu. Tempat ketiga kata keempat. Keeper jangan enjoy kat keeper. Jalan terus 3 dan 4. Sekarang ni masa pukul 12.51 lah. Aku duduk Pokemon ni memang dok gok ni. Panas-panas ni. Tempat ketiga dan tempat keempat bakal bawa pulang wang tunai berjumlah RM2,878. Tempat ketiga dan tempat keempat. Jom ni. Jalan mulia. Rembatan pertama. Abang dia okey dengan adik dia. Abang okey. Mari kat adik kan tiang lah, palang lah. Belah kanan sama. Setuju situ ke? Oh dekat ingat ni, step. Pizza tak muk tu. Tadi terbang sini macam Fanny aku tengok. Ni macam Natalia.
Tunggu. Tak boleh gitu. Ada. Adam! Atas. Aku kan ingat dah. Kalau tak adik abang, kalau tak abang adik. Abang semua gol yang ni. Kau Tak, bila main kat orang muda pun boleh sepak. Boleh kata tumbuk lah. Kata tumbuk. Ada kacil. Baik, Abizan. Engkau ketiung Bizel. Adam, kau ketiung Bizel. Dia tolong kau ni tau. Batuk dia lak gitu. Padahal tak hebat pun. Kasut kan main lah. Hey. Kewek. Kita banyak nak baca kita. Senang dia baca dia, meh. Kedak dia tadi lah. Iwan dia ada tak go? Izzat ada semua tau. Izzat. Sorry sikit Engkau ada ke? Semua gol. Ya, okey baik. Patut lepas 3-4. Ada. Nampak dah. Lak kau sampai. Aku nampak lak kau sampai. Lak kau sampai. Oh gila tumpang tuwi penatang ni. Ni dekat tumpang tuwi kebetulan dapat game sedap. Tengok. Hari-hari setiap petang main dengan Koji. Kata nak berhadang ni. Kau dah mandi wajib belum? Aku nak tanya kau. Dia tumpang lak kau tahu. Bila tangkap semua. Wah, Lepas tu. Mak bagi kawan. Biar aku. Biar. Dah confirm tak pernah main. Ni kalau tak gol ni tak tahu lah tiap-tiap petang main. Oh. Over, aduh, ngapa dia Zat? Lebih satu lah. Lama sangat tekan. Engkau lama sangat tekan lu. Seri lah. Seri tak apa. Ada lagi harapan. Zat, ada lagi harapan Zat. Ada lagi. Mana kawan champion sekarang? Ha. Semua Tak. Patut pakai 17. Iwan ada tak ada gol? Iwan ada tak gol? Ada satu. Aduh, tu boleh save tu bisa. Aduh, sayang ah. Game eh? Bizar ada satu lagi. Tolonglah tak go. Kau gitu. Nampak steady lah goalkeeper kawan. Tak gitu je. Bisa penat sekali bisa. Tonjok tu jadi. Aku cakap dah. Betul dah nama tonjok. Dia kata tonjol memang sedek ke macam mana? Memang saya dah. Ada kau kira dah. Seorang tu je. Tambah satu. Ada. Meh. Engkau nak busukkan nama engkau, meh. Pergi lah. Oh, Amir boleh main bola Ha? Oh. Ada lah punca kan. Masalah tu ada. Okey. Ada. Okey. Kau tengok abang kau lepak. Besar je dah. Tak ada mistake macam kau. Lak dia je. Kalau semua gol bukan lak lah. Cun. Dia cun. Mananya. Kau mandi wajib. Kau pergi tandas ada tu. Dah ada air dah tandas. Mandi bisa. Save besar. Satu lagi. Seorang lagi. Izak. Okey. Tarik nafas dalam dalam. Jangan terkepet tak lama sangat. Jangan tegang lama ni kau. Dia buat skin tu. Tak tahu Ada. kau. Tuzul. Blessing lah, blessing. Baik aja. Mantap aja gitu lah. Sampai aku pulai lah. Iwan pula. Aku pula. Iwan pula.
Rafaela duduk sini, Rafaela jangan kacau. Kau tak ada aku ni. Kita sih. Oh, ya. Lama ni, cepat sikit. Nak tengok final pula. Tak payah balik share. Mana tak perfect kan? Aduh. Sikit lagi. Oh, begitulah kira-kira dia, Mak. Kalau main penalti kan, selagi mana orang kau bos tadi, kau sepak ah. Ngelak-ngelak kan kalau pengganti kau bos kan. Lempar duit siling ah. Kau ambil ikan ni. Okey. Engkau tu lah jual lagi diri. Kebulan kau. Bisa stay. Ada lagi satu. Satu ni. Tak apa, tak apa. Ha? Habis lah, ada orang menang. Ha. Taiwan tak gol satu. Okey. Lah, kau pandai-pandai kau punya adik ke kau pemain? Aku sebab aku ke semua. Bagi aku match satu ni. Lah. Ni kalau save ada lagi lah. Jangan save habis Kira lepas lah. Yang ni pandai pressing brother ni. Kan? Kita hujung. Mantap. Okey, habis. 3 dan 4 habis. Berlangsunglah 3 dan 4 dan kita tunggu final. Masalah kau punca. Lepas ni kita tengok final. Final bakal muat balik wang tunai. Berjumlah RM500 sahaja. Tonjol nombor 4. Tonjol nombor 4. 3I nombor 3. 3I nombor 3 cantik. 3I. Tahniah 3I. Tahniah. Masuk YouTube. Yang ni tengok gambar mana boleh macam ni. Berasa hati ambil. Dia tak tengok gambar kau meh. Kawan low Tak profile. apa meh. Low profile. Tak apa meh. Dia buat macam ni kita tak apa biar. Lepas ni kalau ada gigi ni kita rapok lagi ni meh. Biar keeper bagi dia keeper. Biar kawan ambil betul aja. Hai. Okey Mak, final Mak. Menentukan nombor 1 dan nombor 2. Di mana Kafria sekarang? Inilah Prana yang dinanti-nantikan. Di antara Johari 27, Dengan tu Los Angeles 28. Los Angeles 28. Gila, ini memang set-set Maka ni. Nak pergi main bola Mata. Tapi abang kita tengok nombor 1 nombor 2. Fokuskan video ni Mak. Nombor 1 nombor 2. InsyaAllah lepas ni kita buat game so lagi. Jangan lupa subscribe ya YouTube Tyler. Mantap man. Dia memang tu tugas dia. Bau hebat. Cakap uduh. Boleh pun. Kau musim belakang ya. Awak dari musim Keeper ni ada bakat dia tau, keeper ni. Dia pandai psycho, dia pandai target bola, memang dia pandai. Kita pun boleh go. Dia gambar awal. Mantap. Jadi kita tengok macam mana dia punya celebrate final ni kang. Lagu ni pun bertahan kuat dia. Aduh masalah tu. Copyright ah. Itulah masalah dia. Tak boleh. Tak boleh. Kopi all lah. Jadi kita kena bercakap. Lepas tu kena bercakap tak ngomong tu. Duduk cover. Kita kena cover. Benda-benda gitu ni. 27. Cantik. placement yang begitu cantik. Inilah yang dinamakan sebagai final. Sudah. Naik mulut. Naik mulut. Tunggu sikit lagi. Aku tunggu sikit lagi. Los Angeles. Ya, itu dia. Los Angeles. Ikut ni. Tak apa baju tu Los Angeles tu. Kamera buruk meh. Bayar set In 30 tu. 30. Lepas tu menggarak 2000. Bangang. Pandai keeper psycho ni.
Oh, saya kau gitu keeper ni. Bagus keeper ni. Sedap-sedap. Siapa-siapa player nak pakai keeper, boleh ambil dia. Tapi tu Rizak dia. Kadang-kadang save, kadang-kadang bolos. Kadang-kadang kena, kadang-kadang tak kena. Dah ada lah. Penentuan. Kalau go, dia lah champion. Belum lagi? Dia lah. Oh lah dia. Okey, belum lagi. Pembetulan belum lagi. Come on, Mak. Yang ni kalau tak go, keeper tu menang. Yeay! Begitulah berakhirnya Belanang terakhir kita. Menang dia. Kita bagi pesan. Oi, mantap. Jurusan kita punya pengadil-pengadil kita. Oi, terima kasih kepada penganjur semua. Rela berpanah, rela berlelah. InsyaAllah kita jumpa 2-0 di Terengganu. Wakil atau PT atau pusat ni tak ada nombor 1 ni. Sebab habis, Mak. Dia dah tamatkan dah dia punya perlawanan, Mak. Mak kata geng tadi lah yang menang, yang safe tu menang. Aku sekadar ada video je. Okey, salam tu kita punya pengadil kita. Pengadil kita ni yang cakap daripada pagi sampai ke tengah hari perik-perik muka kan. Tak ada keluar kad merah, tak ada keluar kad kuning lah. Tak ada. Ada bawa cuma tak keluar. Bagus. Mak ni kata bang, geng-geng pada pusat ni bang semua baik-baik. Bagi yang. Keluar kau. Penyang kau dari sini. Main tanpa gaduh, kau main suka-suka, kad kuning tak ada, kad merah tak ada. So event jalan lancar. Mantap. Final, orang khabar kita punya juara pun kita dah jumpa. Kita jumpa next season pula ah. Orang khabar geng-geng aku 90s FT tak kesampaian tapi kita punya partner masih lagi ada. Partner. Bah, keeper aku gila babi. Macam pakai spring kaki. Terbang sini. Ubah tempat. So settle. Ambil barang. Kita tunggu kejap. Banyak-banyak hadiah kalau ada lah. Kalau tak ada kita belah pada sini. Panas ni, Mak. Cik. Penganjur kita. Penganjur. Cik, lepas ni aku nak support lagi event-event ni. Tapi jangan buat bola dah. Main gasing. Aku boleh lagi jauh sikit. Main gasing, tanda cekerik. Petanda cekerik, randa. Ini Kat cekik. kidik. Benda apa? Benda apa? Yang lampak-lampak ya. Kangaroo. Bukan kangaroo. Dah. Yang ni kita pergi main dekatnya Kelantan tu. Main Kelantan. Main lompat-lompat. Benda tengah apa dia? Belalang. Main bola memang tak. Pergi ni main dekatnya Kelantan belalang. Bukan saja bi. Bunyi belalang. Kiuk. Ya betul. Kidik. Nombor 3 tanya dengan Mak. Batuk. Lepas ni Kalau air Google. tak apalah, lepas ni kita kabur kat kabur kat pengajar. Tak payah main bola. Kalau game bola tahu dah siapa makan. Batuk boleh. Sakit kaki. Bola. Satu je go. Bola ni. Lawa ke? Gawak tu lawa. Satu je go. Jangan original. Jangan original. Original tak ada group apa. Bang. Video ada bang. Buat Mana? sikit. Tunjuk. YouTube pit dia. Sambil-sambil. Tambah subscriber. Bukan saja buat video tu ke mana? Benda apa? Nak tunjuk apa? Tunjuk. Kau buat apa ni? Tengok sikit. Babi tak subscribe sial. Tak. Baru lah kau ni orang kampung. Dah, episode baru dah. Tak Kau boleh. memang Tak boleh kena tu ah. Wah, okey. Sebenarnya dia bukan nak tunjuk subscribe tak subscribe. Dia nak tunjuk aset baru dia. Oh. Jenis lah perangai. Oh, ni kau bawa tua beragas ni. Oh, beragas macam tunjuk aset baru. Login lah dulu Google tu. Tak boleh login. Aduh, masalah tu lah. Okey. Kau tu okey. Hoi. Mai kalau kok laju nak. Sebab kalau kena sokok Oster Aduh. Tapi tak apalah kan. Macam Sapik cakap tadi, bukan nak menang sangat. Kita nak support event lah. Lepas ni, ingat main dah. Main wow, main lalayang, main gasing. Main tu pula. Main congkok lah lepas ni. Kera ke pimpong ke? Oh lama apa? Bawa bergaya lah pak. Tengok ada pak. Jabut pak. Berapa tu pak? 500. Awak makan?
Makan. Gila makan kata wak. Alah. Sepak penalti tertutup pada jengkel. Boleh Nampak? makan siakap ni benda. Makan siakak ah. Makan Oh, siakap. penyampaian tadi aku tak ada sebab aku ada hal kat luar sekejap. Sekarang ni event pun dah tak ada dah. Orang dah semua dah balik kau tu. Duit pun dapat geng-geng ni semua dah orang khabar. Dah atur dah 500 dah dapat tu. Okey, nak pergi mana? Nak bet hak mana? Nak tekan nombor mana? Ha. Masing-masing ada perancangan dia dah. Oh. Kita punya wakil Budak-Budak Pusat dapat nombor 4 Kita memang tak ada dalam senarai dah cuy. Kita grouping pun melingkup. Macam mana nak dapat lebih pada tu? Kan? Terima kasih. Oi, terima kasih. Kad merah kad kuning tak keluar lagi ni mat. Dia simpan je. Bagus referee ni. Mantap. Itulah champion kita ni. Tu Apok tu orang jengka 14. Kan? Makan kat geng-geng dia. Tapi memang best lah geng-geng dia. Semua bola dia save. Semua bola dia masuk dalam gol kan. Tengok sendiri tadi. Terus sekarang ni kita pun khabar tak ada nak nebeng beria ingat ni tengah panas ni pukul 1 ni. Jadinya kau gerak dulu. So untuk game kali ni, first game yang ada dekat Budak Pusat ni pun padang baru sebenarnya. Cara pembukaan dia buat lah kau bawa sepak penalti. Dan semua sekali berjalan dengan baik lah kan. Aku pun daripada awal ada tadi kebetulan dekat sini. Dan kebetulan juga aku tiba-tiba boleh main. Memang aku tak pandai main bola. Tapi sudah tewas di grouping pun dah tewas. So kau gerak dulu. Jangan tengok video ni. Jangan lupa buat kerja korang. Jangan lupa like, komen dan subscribe. So gua gerak dulu. Lunco Mantap.